ramai tunggu-tunggu semua, yang mana Ustaz akan kongsikan pada semua itu ilmu multifungsi, iaitu multifunction. Maksudnya dia boleh guna untuk pengasihan, untuk pelarisan, untuk perawatan, semua tu. Jadi kali ini Ustaz akan kongsi pada tu semua, iaitu satu amalan dipanggil Aji Mega Buana. Kan bunyi Aji pun hebat dah, bunyi Mega pun hebat dah semua. Buana pula satu alam ni. Okey, Aji Mega Buana, apa kelebihan dan semua? Kelebihan adalah untuk keselamatan zahir dan batin. Keselamatan dan batin. Yang kedua untuk kenikmatan hidup. Dapat rezeki, dapat tu macam-macam, dapat bini cantik, suami handsome kan. Lepas tu dapat kelancaran rezeki berlimpah ruah datang kan. Dan juga tu semua dia juga pengasihan umum, pengasihan umum ni untuk semua kita boleh gunakan. Bukan untuk orang tertentu, tapi untuk umum kita boleh guna. Dan juga tu semua ia merupakan kesembuhan. Anda boleh buat rawatan khususnya penyakit-penyakit yang kronik ataupun penyakit yang boleh mematikan. Kalau kanser, apa lagi, buah pinggang, jantung, santau, yang keluar darah, bubuk darah banyak, anda boleh gunakan amalan ini. Dalam amalan ini itu Aji Mega Buana ni untuk buat rawatan. Jadi ini merupakan satu amalan, satu kaedah amalan multifungsi yang mana terasa ada satu amalan tapi merangkumi kesemua dalam kehidupan anda. InsyaAllah kalau boleh tuan semua, kita jumpa pada 23 bulan 9 daftar awal. Jam 9 malam dalam tuan semua. Dan apa tuan-tuan? 23 bulan. Bukan 23, 27. Silap hari bulan tu semua. 27 bulan 9. 27 bulan 9 itu Aji Mega Buana pada hari Sabtu. InsyaAllah kita jumpa pada itu dan kemudian daftar awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.